Leverage tu dia senang je sebenarnya. Kalau contoh kan, kita nak angkat batu dekat bawah lantai tu, kita gunakan twill. Twill tu kita tarik, kita boleh angkat batu sebesar macam mana pun. Kalau kita nak angkat sampai tingkat 80 tingkat, nak bina KLCC dari bawah lantai pun kita boleh angkut melalui satu twill saja. So, dengan satu twill, kita actually boleh angkut ataupun boleh move the whole world. This is what according to the, kita tahu kan, yang nama siapa dah yang cipta ayat ini, saya tak ingat nama dia. David something. Okay, so twill itu sebenarnya dalam kewangan ialah facilities bank ataupun leverage banking facilities. So dengan ilmu-ilmu yang kita ada for banking facilities, actually banyak benda kita boleh buat. Bagi saya falsafah dia ialah jangan tak tahu pasal bank, jangan tak suka bank. You mesti kena faham apa yang bank nak tengok dan leverage profile yang you sudah ada.